Cuba tengok sekeliling kita. Mereka mungkin anak kita, anak buah kita atau anak jiran sebelah rumah. Generasi pelajar yang seterusnya ni sebenarnya dah pun ada dalam sekolah-sekolah rendah kita. Jadi, siapa mereka ni sebenarnya? Dan macam mana mereka bakal mengubah dunia yang kita kenal sekarang? Semua ni membawa kita kepada satu soalan yang agak besar dan penting untuk kita fikirkan. Adakah institusi pengajian tinggi kita, universiti-universiti kita, dah betul-betul bersedia untuk menyambut kedatangan mereka? Jom, dalam kupasan kali ini, kita cuba cari jawapannya sama-sama. Okey, baiklah. Perkara pertama sekali, jom kita kenal dulu siapa sebenarnya generasi yang dikatakan bakal mencetus anjakan besar ni. Mereka ni dikenali sebagai generasi alfa. Secara rasminya, mereka ni adalah kumpulan individu yang lahir antara tahun 2010 sehinggalah pertengahan tahun 2020-an. Apa yang paling istimewa pasal diorang? Mereka ni generasi pertama yang lahir 100% dalam abad ke-21. Untuk kita faham diorang dengan lebih baik, jom kita imbas kembali sikit. Dulu kita ada generasi Y yang membesar dengan MTV. Kita panggil generasi MTV. Lepas tu datang pula generasi Z, generasi pertama yang dunianya mula dibentuk oleh media sosial. Dan sekarang kita ada generasi Alpha, generasi yang tak pernah kenal dunia tanpa internet. Mereka lah pribumi digital yang sejati. Nah, cuba fikirkan fakta menarik ni. Petikan daripada Amrit ni cakap tahun diorang mula lahir tu, iaitu 2010, adalah tahun yang sama perkataan app dipilih jadi perkataan tahunan. Ini bukan kebetulan tau. Benda ni seolah-olah macam DNA digital diorang. Dah sebati sejak hari pertama lagi. Okey, sekarang kita dah kenal serba sikit. Jom kita bedah siasat pula macam mana semua ni membentuk diri mereka. Apa sebenarnya anatomi seorang screen agent ni? Hubungan diorang yang sangat rapat dengan teknologi ni sampai dapat macam-macam gelaran. Ada yang panggil generasi kaca sebab skrin ada di mana-mana. Screenagers pula gabungan umur remaja dan skrin. Pribumi digital dan generasi terhubung pula, yang tu memang jelas lah. Ia tunjukkan betapa pentingnya dunia digital pada identiti diorang. Setiap nama ni ada cerita tersendiri. Kalau kita fikir-fikir balik kan, ia membawa kita kepada satu realiti yang agak menakjubkan. Mereka ni sebahagian daripada satu eksperimen global yang tak dirancang pun. Sejak lahir, skrin dah jadi macam pengasuh, jadi penghibur, malah jadi alat bantu belajar. Semua ni sudah tentu membentuk cara otak mereka berfungsi. Jadi, apa beza diorang dengan generasi Z yang sebelum ni? Macam inilah senang cerita. Generasi Z ada kecenderungan pada teknologi. Diorang membesar dan beradaptasi dengannya. Tapi generasi Alpha, hubungan diorang dengan teknologi ni semula jadi. Bagi diorang, dunia digital yang lancar tu bukan satu kemewahan, tapi satu benda yang memang patut ada. Semua ni menjadikan profil psikologi diorang ni agak kompleks, penuh dengan percanggahan. Satu sisi, diorang ni bijak dengan nombor, sangat terbuka nak belajar benda baru dan ada kreativiti serta rasa ingin tahu yang sangat kuat. Tapi di sisi lain, pengkaji dapati masa yang banyak dihabiskan dengan skrin mungkin buat kecerdasan sosial diorang terhad sikit. Kadang-kadang nampak lebih fokus pada diri sendiri atau egosentrik dan diorang perlukan bimbingan untuk asah kemahiran berfikir secara kritis. Memang satu keseimbangan yang rumit. Jadi, di sinilah isunya. Macam mana profil yang unik ni boleh jadi satu cabaran yang sangat besar untuk sistem pendidikan kita yang sedia ada? Dan jangan salah faham ya, kita bukan bercakap pasal satu kumpulan kecil. Tengok saja nombor ni. Diramalkan, satu daripada 2 orang generasi Alpha akan dapat ijazah universiti. Ini bukan riak kecil di air tau, ini ibarat tsunami demografi yang sedang menuju ke arah sistem pendidikan kita. Skalanya sahaja dah cukup untuk buat kita kena bagi perhatian serius. Dan di sinilah kita jumpa salah satu halangan terbesar. Petikan ni jelaskan dengan baik. Cabaran utamanya datang daripada para pendidik sendiri yang mungkin tak membesar dengan teknologi yang sama, jadi tak semahir generasi Alpha. Wujudnya jurang literasi teknologi antara guru dan pelajar ni memang satu isu besar yang kita kena tangani. Jadi, bila mereka melangkah masuk ke bilik darjah, apa agaknya yang mereka harapkan? Cara mereka belajar sangat berbeza. Mereka nak tengok video dan simulasi, itu visual. Mereka suka dengar podcast dan berbincang, itu auditori. Dan mereka nak buat projek amali, itu kinestetik. Paling penting, mereka perlukan pembelajaran yang disampaikan dalam segmen-segmen pendek yang sesuai dengan tumpuan perhatian mereka. Kuliah 1 jam tanpa henti, mungkin dah tak berapa berkesan untuk mereka.
Baiklah, rasanya kita dah faham masalahnya. Sekarang, apa kata kita beralih kepada penyelesaian? Macam mana kita boleh bayangkan semula sistem pendidikan tinggi untuk masa depan? Pokok pangkalnya mudah saja. Cara mengajar yang lama dah tak memadai. Universiti perlu berevolusi, kena berubah untuk penuhi keperluan pelajar yang cara belajar dan cara berfikirnya dah berbeza. Ini bukan lagi soal buat perubahan sikit-sikit, tapi soal transformasi menyeluruh. Jadi, macam mana kita nak tukar cabaran ni jadi satu peluang? Jadual ni bagi kita satu peta jalan yang jelas. Contohnya, kita tahu pelajar boleh dapat apa pemaklumat dengan sekelip mata guna telefon. Jadi peranan kita bukan lagi untuk bagi maklumat, tapi untuk ajar mereka cara kembangkan pengetahuan daripada maklumat tu. Sama juga kalau mereka suka belajar guna permainan, apa kata kita gunakan teknologi tu untuk tingkatkan mutu pendidikan, bukan pandang ia sebagai gangguan. Ini membawa kita kepada satu falsafah pendidikan yang sangat penting. Pembelajaran berasaskan pengalaman. Konsepnya mudah je, iaitu pelajar belajar sambil buat dan kemudian mereka fikirkan balik apa yang mereka dah lalui dan pelajari daripada pengalaman tu. Macam mana rupanya dalam kelas? Kitaran ni jelaskan dengan baik. Pelajar mungkin mula dengan menyiasat satu isu, contohnya pencemaran plastik. Lepas tu, mereka bereksperimen dengan bahan-bahan kitar semula. Mereka bekerjasama untuk selesaikan masalah, macam mana nak kurangkan sisa di sekolah. Dan yang paling penting, akhir sekali, mereka membuat refleksi tentang apa yang mereka dah belajar. Proses macam ni membina pemahaman yang mendalam, bukan setakat hafal fakta. Ini semua sebenarnya menunjukkan satu anjakan yang jauh lebih besar. Dalam dunia di mana Google boleh bagi kita apa saja jawapan dalam sesaat, nilai sebenar pendidikan bukan lagi terletak pada apa yang anda tahu, tapi apa yang anda boleh buat dengan pengetahuan tu. Sebab itulah, universiti kena utamakan pengajaran kemahiran teras yang baharu ni. Pemikiran kritis, penyelesaian masalah, kerja berpasukan dan komunikasi. Petikan ni, bagi saya, ia merumuskan segalanya dengan sempurna. Fokusnya akan beralih. Bukan lagi sekadar pemindahan pengetahuan dari pensyarah kepada pelajar, tapi kepada penciptaan bersama pengetahuan. Ini secara asasnya mengubah peranan seorang pendidik daripada hanya seorang pensyarah kepada seorang rakan kongsi dalam proses pembelajaran. Dan ini meninggalkan kita dengan satu soalan terakhir yang besar untuk direnungkan. Bila sempadan antara pelajar dengan guru dah jadi semakin kabur, adakah kita, sebagai pendidik, sebagai ibu bapa, sebagai masyarakat, bersedia untuk belajar bersama-sama dengan mereka? Mungkin masa depan pendidikan bergantung pada jawapan kita kepada soalan ini.